Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS telah mula beroperasi pada Mei 2004 dengan dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail pada 22 Mei 2006. Sehingga kini, PTSS telah melahirkan seramai 22,000 orang graduan untuk peringkat sijil dan diploma dalam pelbagai bidang ilmu dan kemahiran dari 6 jabatan akademik. PTSS telah meraih pelbagai pengiktirafan kualiti dari pelbagai agensi terutamanya pengiktirafan oleh MBOT, ETAC, MQA dan pengiktirafan ISO 21001-2018. Pelbagai fasiliti terbaik terdapat di PTSS. Antaranya, kampus ini dilengkapi dengan 10 blok kolej kediaman dengan kemudahan pusat kesihatan dan pusat Islam untuk keselesaan pelajar. Selain itu, sebuah pusat latihan yang dilengkapi dengan bilik seminar, bilik penginapan dan kolam renang yang dikenali sebagai Pauin Educational Training Center PIETC. PTSS menyediakan kompleks sukan tertutup di samping tasik untuk aktiviti air, kemudahan gelanggang dan padang bertaraf antarabangsa. Perpustakaan PTSS adalah gedung ilmu yang sentiasa dinaik taraf agar menyediakan bahan-bahan bacaan yang terkini dengan suasana yang kondusif. PTSS bersedia menghasilkan graduan yang mampu menempani cabaran revolusi industri 4.0 dengan menyediakan kemudahan internet tanpa wayar di seluruh kampus dan kemudahan teknologi Internet of Things IoT termaju untuk tujuan pembelajaran. PTSS diterajui oleh pakar-pakar yang diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa dalam pelbagai bidang. Kajian-kajian yang dijalankan oleh pensyarah-pensyarah PTSS telah berjaya memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat. Melalui Center of Technology COT, kepakaran bidang tujahan PTSS dapat disalurkan kepada pelanggan. PTSS komited dalam membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan dalam program yang ditawarkan melalui penambahbaikan berterusan dan pelaksanaan sistem pengurusan yang berkesan dalam pemberian perkhidmatan pendidikan. Bagi melahirkan graduan yang berciri keusahawanan, pelbagai aktiviti dan kemudahan sokongan disediakan sepanjang pelajar berada di kampus. Bagi menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf, PTSS telah memastikan kampus dan tenaga pengajarnya mesra kepada golongan orang kurang upaya. Bagi melahirkan graduan holistik dan seimbang, pelajar juga didedahkan dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang dilaksanakan dalam dan luar kampus. Pelbagai program peringkat antarabangsa juga dirangka bagi memberi pendedahan kepada pelajar dengan masyarakat dunia. Hubungan yang baik dengan industri membolehkan PTSS menghasilkan graduan yang menepati keperluan industri. PTSS memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan melalui pelbagai program-program bersama industri. Majlis Convocation adalah kemuncak kejayaan bagi setiap pelajar PTSS. Ibu bapa dan waris turut meraihkan majlis gilang gemilang ini. Ia juga suatu peristiwa yang membangkitkan rasa bangga kepada seluruh tenaga pengajar yang mendidik dan mencurahkan ilmu tanpa rasa jemu. Kegembiraan terpancar di wajah-wajah mereka, tanda sebuah kejayaan yang diusahakan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Saya berbangga dengan semangat dan komitmen Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dalam memajukan bidang TVET. Saya berharap dan sentiasa menyokong PTSS untuk terus unggul dalam melahirkan graduan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan negara. Ilmu pemangkin pembangunan.